Assalamualaikum semua. Hari ni 27 Mei 2020. 20 apa? Mei 2025 lah. Hari Selasa. Nanti lagi seminggu nak ni dah. Hari Haji. Lepas Hari Haji. So, yelah minggu depan Hari Haji. So, ni ada game lah pasal bola. Di Elmina. Dah lambat. Mungkin dah habis main. Tak tahulah. Mungkin dah habis main, saya tak tahu. Lambat dah 10.30 dah. 9.30. Itulah tutup Elmina ni. Boleh bising lagi. Mana dia orang? Macam dah tak ada. Baju hijau. Baju putih. Baju putih sana. Dah bergambar tu. Aduh. Ada. Baju hijau pula. Tu dia. Fikir dia. Nampak. Siapa main tu? Baju lain. Bagi sini. Ustaz, ada lebih baju? Ada? Ada. Ni. Saya sanggup. Banyaklah dah berpeluh macam tu. Alah. Orang live datang lambat lah. Dah tengok tadi baju. Keeper tak pakai baju, tak apa keeper. Keeper tak pakai baju? Boleh ya. Baru nampak tak. Wow! Tom. Wow! Okey. Buka. Dua. Enam keluar. Tak nampak lah di sini. Tengok atas. Betul tak? Yang tengok daripada atas. Tukar baju jap. Awak jadi keeper. Sikit.
perlawanan diteruskan. Ini 3 ke tu? What is that? Ustaz Amirul, ha? Siapa? Aaron ni. Menarik dan perlawanan antara Subes 2 menentang Bukit Sebang. Serangan Adi kepada Amirul. Oh. Dia cuba buat tampar ni. John. Ini John. Oh, tak lah. So, pemain-pemain hebat. Baru 10 minit punya dah lama aku menunggu kat sini.
Dia patutnya duduk depan. Kau cantik. Pusing di situ. Oh, jumpa tadi. Oh. Mana keeper tadi? Nampak. Dia krem. Oh, bola masuk padang. Aduh, aku tak nampak lah. Alamak, lagu ni akan buatkan video aku kena ban lah. Rahman. Ada. Kita berjumpa dengan coach. Kok panjang. Thank you. Ini ada player. Ada orang open je. Coach. Aduh. Cameraman tak boleh main. Mana Joy? Joy ni? Ya. Joy datang. Dia main. Oh tu depan tu. Patah. Oh. Ada buat training je. Dah. Baru suka. Oh, apa habis? Bila? Dia Minggu ni. satu lepas. Belakang undur. Oh. Nanti hantar Kak Mo hantar. Kak Mo hantar. Tak. Boleh buat baru. Banyak. Buat baru ke? Tuan saya. Oh. Terlalu 1 tahun. Setahun lah. Kantin orang sama ke? Kantin orang sama? Kantin sama. Dulu kan dia kantin tu. Sebelah. Farhan. Tukang masak tu ada kan? Masak. Nama apa tu? Farhan kan? Nama dia? Lepas tu yang gemuk-gemuk tu buat air. Kulim, orang kulim. Adik-beradik kan? Ya. Adik-beradik. Selalu lah main kat sini? Main kan ni ya. Ada friendly. Ini kat sini kena ada court volleyball tu kan? Court volleyball 5 ke kan? Open ke? Open takut hujan pula kan? Tapi kalau malam ni pun seronok lah kan? Cuaca macam ni. Cuaca aman damai je. Main kau tinggal lelaki? Lagi. Apa dia? Kelab. Kelab tu lah. Besar tu. Dah tak ramai nak main. Budak ramai turun tapi yang
Kau faham lah. Yang datang tu, aduh. Kena banyak jampi sikit. Kena banyak jampi, urut-urut kat tangan sikit. Main. Lepas tu kan geng-geng perempuan ni dia macam group kan. Dia macam klik dia. Klik dia seorang tak datang, 5 orang tak datang. Aduh, cakap. Geng lah. Apa benda kau lah ni kan. Bulan 7 pun apa? Oh, dapat kan mesej? Dapat mesej tapi Oh, ya bagi. Oh, aku hantar nama dia. Dia buat klinik Kalau kena kena. Lupa. Ni. Oh. Dia orang budak-budak sekolah menengah tu training kat sekolah tu. Sekolah Subang Bisari kan. Budak-budak kelab sebest tu lah. Jaga Ronaldo. Campur sekali. Wah, apa palah tu? Kepala bahu. Apa palah tu dah hidup. Kami ke. Ada juga ni mak ni. Kita fikir gitu. Sampai ke apa? 10 eh? Ha? 10? Sebelah? Oh, 3 jam. Jam 9. Start lah, 9.30. Oh. Ramai cikgu SP ni kamu ke Subang. Ha? Yang muda-muda tak ada, muda-muda. Sekolah heading mak. Ha? Sekolah. Yang boleh kodok. Oh, 16 lah. Kita ni mak. Budak IPG. Nah. Itu super kan? Sebab. Ayo je. Oh, si Mak kasi bagi. Hai. Mak dengan member apa-apa. Lek mak. Marah. Nak suruh. Aduh, tahu dah meter jauh. Mana datang. Baiklah. Bawah je. Coach apa? Coach. Coach mana coach? Ni kan coach. Semua coach. Semua jadi coach. No pressure. Kek Subang kena check import juga Kena check import 3-4 orang. Ada orang luar. Jaga 14 tu, bahaya tu. Orang luar. Ada parent. Wah, ada 14 tu. Di mana? Tu YDP PIBG yang duduk. Yang duduk tu YDP PIBG. Orang yang tua lah tu. Oh, YDP je main. YDP ajak main tu. Tengoklah JC PIBG. Boleh sponsor. Main. PIBG SKST. Baru naik tu. Aduh. Okey, kekal. Ya, kita beli kan. Mak. Dia pegu mak. Ha? Kena beli lah Ais. Ada. Aduh. Nanya kiper kita. Nanya kiper kita. Oh, lagi pun ni. Beli. Dia pakai kasut macam ni je kan? Oh, ada juga Oh, daripada pakai pakai tu lagi sedap kan? Tak padang sedap lah. Main tahan ni sedap. Oh. Nak bagi mak kejap bola mak bukan tunggu bola. Allah. Main. Lelaki berapa orang? 10 orang? 15? Ada? Ini pagi petang ni? Pagi petang ni? Semua ikut. Oh, semua ikut. Ada 3-4 orang yang datang. Oh, lelaki? 20 lebih? Ni berapa ni? Dia tak 20.
Tak ramai tak keluar tu. Mak dia. Tak lama jangan ditegur. Jangan ditegur tu. Petang badminton, malam bola sepak. Ha, main-main. Mak ramai. Wah. Baik keeper. Ada Syamil tu. Siap kami. Dinding, pendinding. Main GDT depan ni, main GDT. Itu training 2 minggu je. Apa? Yang buat sampai tu. Bahaya. Lepas raya tu. Baru Tak feeling sempat. apa. Tak sempat. Saya pun fikir lah 2 minggu ni memang tak sempat. Mak, lari mak. Tengok grouping dengan sekolah Yakci apa semua. Bye-bye lah. 3 hari baru pilih budak. Oh, wah. Baru. Training. Sebab kita buat tanpa kena ni. Dia kena terusan. Ada budak yang terlupa ya. Okey lah sikit, tak banyak kena ajar. Main kat mana? Kod baru? Ada kod baru? Dalam tu lah. Oh, tengah-tengah tu. Yang tu lompat belah bahaya. Belum. Sikit tu. Aku yang tu lompat belah tu bahaya tu. 7 minit, 7 minit. Lek buah tu. Satu tim berapa orang? 10. 8. 1, 2, 8. Dua. 7 ni. Padang ni. Minta mak. Kita ni 8. Mak ada hujung. Ya, hari tu bertanding kat lah kan. MSG tu. MSS kan. Selangor. Sangkut apa? Ada 12. Kelang lah. Kelang. Kalau save jadi bonus. Masih jauh lagi lah. 5 minit lagi. Biasa nak kelang lah biasa. Tanding kuat ni apa? Petaling utama. Kelang. Gombak. Itu gila-gila. Tapi dah ni kawasan-kawasan Sepang pun dah okey naik. Naik lah. Masuk. Main. Steady lah Mi. 2, 4, 7. Aku hebat lah Mi. Oh, keeper dah. Tengok cari. Fly tu. Aish. One tak boleh. Empat mak. Mak. Memang talent dah tu. Hantar. Aduh. Betul dah tu. Timing apa tu? Mak, hantar mak. Apa tu? Depan ha. Mak. Ya, ready nak dia. Baik. Mak. Jangan panggil dia mat. Ni, oi. Tak ada orang gol. Tua dah balik. Biar dia. Ready mat. Patah. Kenapa ada muka dia je kat sini? Hai Mat. Bola kau Mat.
Oh, 4 orang melawan Set cantik dah. Tapi luar dah tu. Gigi buat bola baling pula. 28. Mat, ini Mat. Siapa Gaspek ni? Ada ada 3. Bos, habis kau apa bos? Kau dah orang kuat. Orang kuat tu Bang Besari. Set ke? Ha? Set. Yang tu lah. Bila bawa tim eh? Bola tanpa? Ha. Itu dia bawa tapi saya tak pergi. Oh, tak pergi. MSSD tu kan? Ha. Oh, saya training tu lah. Oh. Tunggu kat mall lah. Tu lah. Kat mau bila? Tahun depan ke kot? 10 kot. Bulan 10 kot. Bulan 10. Nanti tu jumpa kat mana? Dekat PSKP tu. PSKPP kan? Kat mall? Kat mau. Kat mall. Okay. Ngajar pagi petang? Pagi. Tak main ke? Oh, tak main. Ni salah JC. ni home ni away. Oh, banyak baju. Tak lah, itu PIBG punya baju tu. PIBG ada team. Tak ada lah, dia orang campur-campur ni. Campur. Sebelah tu U3 Sebelah tu U3 baju biru tu kan? Pada yang coklat tu? Coklat tak pasti pula. Guru besar dia? U3 dia, guru besar dia? Syekh Syamudin? Ada kat kawasan. Macam dengar suara dia. Ya. Itu ada lawan sekali. Nanti guru besar dia. Guru besar dia tak ada. Tak ada. Tu, buka baju tu. Mana? Tu. Oh, itu ada. Lah. Syamudin. Duduk dengan cikgu U3 tu. Cikgu Subes dulu. Cik ke dia? Dia biar Rabi ya? Bawa sampah. Bawa sampah dia? Alah. So, begitulah sudah. Lawan buka balik lampu.
main signal. Ada Syamuddin hujung. Patut aku dengar suara dia. So, begitulah kesudahan perlawanan antara SK Taman Bukit Subang menentang keputusan tak tahu. I become so lost. I become it. Oh my and I know. Lampu tak ada. I become so like a girl. Awak adalah orang tua. Jadilah orang tua. You there.